Hey, hello, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercakap pasal filem Abang Legend. Abang Legend ni free dekat YouTube, tapi aku tengok filem ni dekat Unify TV. Filem ni mungkin ramai yang tak tahu. Okay, filem ni menampilkan Farid Kamil. Cerita dia ada inspired by Tamil punya movie lah. Memang dia nak buat style macam tu. Tapi bagi aku movie ni movie yang sangat-sangat not well developed lah. Kita akan bercakap pasal filem Abang Legend. Okay, if you want to watch this movie ni ada free saja dekat YouTube David Teo. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal filem Abang Legend ni, kita intro. Baik, Abang Legend ni mengisahkan tentang sepasang adik-beradik. Abang dengan adik-adik dia ni digagap sikit dia ada masalah. Adik dia ni sering kena bully. So apa-apa sahaja bila adik dia kena bully, abang lah yang handle, abang lah yang fight, abang lah yang settlekan masalah. Okay, setiap kali bergaduh confirm melawan graviti. Sekali sepak memang terbang, sekali tepak berpusing, sekali tampak pun berpusing. Ini adalah style filem yang menunjukkan bahawa watak dalam filem ni memang minat filem India. So kita tak boleh nak bersoal lah benda tu. Memang kita faham logik filem ni. Dia cuba untuk buat ataupun parodikan filem-filem action Tamil. So that's fine. Okay, aku tak ada masalah. Aku enjoy sebab yalah, rupa-rupanya Malaysia pun boleh buat. Cuma it's not our culture lah. Scene-scene lawan macam tu bukan style kita. Tapi filem ni cuba untuk parody kan. So it's kind of fun. Tapi ada beberapa benda yang mengacau keseronokan tu. Pertama sekali kita bercakap pasal cerita. Cerita dia memang teruk. Okay, kelemahan terbesar filem ni ialah filem ni ada dua watak, abang dengan adik. Which is kita tahu ini adalah formula paling besar untuk tackle emotion penonton. Tapi bila dua watak ni tak diberikan kekuatan yang besar, watak adik dengan abang tak diberikan bond relationship yang besar, kita sendiri sebagai penonton tak rasa benda tu. So sekaligus menyebabkan setiap watak-watak yang tiap-tiap kali abang dia cuba untuk bela adik dia nampak kosong. So kat kampung, tiba-tiba kat pertengahan filem ni pergi pula ke bandar. Kat bandar pula penjahat lain. So it's kind of watching two movies. So memang plot dia memang bersepah, not well developed. Memang cerita hauk. Dan aku rasa benda ni adalah satu kekurangan terbesar filem ni. Okay, action sequence aku kata tak ada masalah lah. Itu action sequence zaman tu. Tapi masalah yang terbesar lagi selain daripada plot, Abang Legend punya editing okay. Tapi yang merosakkan filem ni ialah lagu. Lagu dia is very cheap. Okay, kononnya nak tiru lagu-lagu filem Tamil ataupun Hindustan. Lagu pun ada vibe-vibe Kuch-Kuch Tahir. Ya, aku tahu movie tu memang favourite semua orang. Padahal dekat dunia India ni banyak lagi filem-filem Tamil ataupun Hindi yang lain. Tapi tak apalah. Itu pun rosak sekaligus merosakkan the whole movie. Sekaligus aku boleh kata Abang Legend tak legend langsung. Sekaligus filem ni adalah filem yang teruk. Bolehlah tengok sekadar buang masa dan for fun. So kalau nak kata rating, aku bagi filem ni sekadar 1 bintang. Antara movie Azarumi Ghazali, tak silap nama dia, pengarah dia, yang agak teruk. I believe that dia boleh buat lagi bagus kalau katakan dia betul-betul tekankan aspek quality dari segi shot camera, dari segi lagu, dari segi editing. Aku rasa kalau dia betul-betul buat, aku tak tahulah, mungkin bajet ke apa, aku tak tahu. Aku just nak cakap kalau kata dia betul-betul buat movie ni is kind of yang bagi aku agak bagus dan boleh sama level dengan filem-filem Tamil lah. Tapi tak sampai ke situ. Sayang. So boleh tengok lah filem ni for fun, seronok-seronok, yang geli-geli, buat gelak-gelak, boleh lah. Tapi tak tergelak pun. Kita jumpa lagi lah. Aku rasa itu je. Assalamualaikum.